Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada rakan-rakan saya. Okey, saya Umi Umairah Safir binti Ismail. Okey, pada hari ini saya nak membentangkan berkaitan dengan topik ketujuh, iaitu topik keempat berkaitan dengan peranan dan tanggungjawab beberapa pegawai penting dalam menangani masalah disiplin di sekolah. Okey, sekejap lagi saya akan terangkan siapa pegawai-pegawai penting tersebut yang memainkan peranan penting dalam mengatasi masalah disiplin kat sekolah. Okey, sebelum saya pergi dengan lebih mendalam, saya ingin terangkan apa itu masalah disiplin. Okey, dari segi definisi umum, masalah disiplin ni ia merupakan tingkah laku yang menyalahi peraturan sekolah sehingga menjejaskan suasana pembelajaran kondusif. Manakala daripada segi definisi yang mengikut sarjana, contohnya Charles 2002 iaitu 2002, masalah disiplin ialah tingkah laku pelajar yang mengganggu proses pengajaran dan memerlukan tindakan pembetulan. Menurut Elliot dan Place pula, dia merujuk kepada tingkah laku yang tidak mematuhi peraturan bilik darjah sama ada ringan atau serius. Dan Dreyfus pula dia menyatakan bahawa disiplin ia merupakan masalah yang berlaku apabila pelajar menunjukkan tingkah laku untuk mencari perhatian, kuasa atau membalas dendam. Kita dapat lihat daripada ketiga-tiga sarjana ni yang mempunyai definisi yang berlainan. Tetapi definisi dalam konteks sekolah pula, ia merupakan tingkah laku yang menghalang PDP seperti ponteng, melawan guru, buli, vandalisme dan ketidakhadiran tanpa sebab. Masalah-masalah tersebut memerlukan intervensi disiplin, kaunseling atau tindakan pentadbiran. Okey, dalam mengatasi masalah disiplin ni, ada beberapa pihak yang memainkan peranan yang penting dalam menangani masalah disiplin. Okey, saya akan pergi satu persatu. Okey, pihak pertama yang memainkan peranan yang penting dalam mengatasi masalah disiplin ialah pengetua. Apakah peranan pengetua ni? Okey, peranan pengetua yang pertama ialah menentukan visi dan dasar disiplin di sekolah tersebut. Yang kedua, memastikan semua guru mematuhi SOP disiplin yang telah ditetapkan. Dan yang ketiga, menyelaras pelaksanaan program disiplin seperti kempen sahsia dan anti-buli. Dan yang keempat ialah menilai dan menyemak laporan disiplin secara... Okey, seterusnya pihak yang kedua ialah penolong kanan hal ehwal murid, iaitu dikenali sebagai PKM. Okey, tugas yang pertama ialah dia perlu mengurus dan menyelia semua unit di bawah HEM termasuk disiplin, kaunseling dan kebajikan. Dan yang kedua, ia perlu memantau rekod disiplin SSDM dan perlu memastikan supaya ia dikemaskini dari semasa ke semasa. Dan yang ketiga ialah menyelia pelaksanaan tata cara tindakan disiplin seperti amaran, kantong sekolah dan sebagainya. Okey, itu ialah peranan. Okey, seterusnya pihak yang bertanggungjawab ialah guru disiplin. Guru disiplin merupakan individu utama yang bertanggungjawab untuk mengurus kes disiplin harian. Yang kedua, menyiasat laporan masalah disiplin dan mengambil tindakan awal. Kemudian menyelaras pemeriksaan berkala seperti rambut, pakaian, lencana dan kehadiran pelajar. Contohnya seminggu sekali ke dia perlu menyelaras pemeriksaan tersebut. Dan membantu PKM dan pengetua dalam merangka dasar disiplin sekolah supaya dapat kurangkan lagi masalah disiplin. Okey, seterusnya ialah guru dalam bilik darjah. Okey, guru dalam bilik darjah ni dia merupakan seorang individu yang terdekat dalam memantau tingkah laku pelajar harian. Okey, ia bertanggungjawab untuk menegur, menasihati dan mengawal tingkah laku murid semasa PDP. Contohnya kalau ternampak ada kesalahan-kesalahan ringan ke, mereka perlu menegur secara terus untuk mengelakkan daripada perkara yang buruk akan berlaku. Kemudian ia juga melaksanakan pengurusan bilik darjah yang jelas. Contohnya peraturan, rutin dan hukuman logikal. Okey, seterusnya ialah pejabat pendidikan daerah, iaitu dikenali sebagai PPD. Di sini saya gariskan terdapat dua peranan yang perlu dijalankan. Adalah yang pertama, memantau pelaksanaan tata cara disiplin di sekolah-sekolah dalam daerah. Sekiranya terdapat apa-apa masalah, mereka antara pihak yang bertanggungjawab untuk memantau sekolah yang berada di dalam kawasan
mereka. Yang kedua ialah menganjurkan kursus, seminar dan latihan berkaitan dengan disiplin dan sahsiah pelajar, kerana setiap sekolah mempunyai pejabat pendidikan daerah yang tersendiri. Jadi mereka perlu menganjurkan kursus-kursus tersebut di bawah sekolah-sekolah, di bawah pentadbiran mereka. Okey, yang terakhir sekali ialah Jabatan Pendidikan Negeri, iaitu JPN. Yang pertama, JPN perlu menggubal, menyelaras dan menyampaikan dasar disiplin di peringkat negeri. Contohnya ialah Negeri Kedah, JPN di Negeri Kedah, mereka perlu menggubal, menyelaras dan melaksanakan dan menyampaikan dasar di Negeri Kedah, Pulau Pinang di Negeri Pulau Pinang, dan Perak, Negeri Perak. Okey. Yang kedua ialah menyediakan pelan strategik sahsiah murid untuk dilaksanakan di sekolah. Dan yang ketiga, perlu menjadi penghubung antara sekolah-sekolah yang berada di dalam negeri di bawah JPN. Ia perlu menjadi penghubung sekolah-sekolah tersebut dengan Kementerian Pendidikan Malaysia, KPM. Okey, itu adalah peranan yang perlu dimainkan oleh JPN. Okey, kesimpulannya, masalah disiplin murid merupakan isu penting yang perlu ditangani secara sistematik dan bersepadu. Peranan setiap pegawai di sekolah, daripada pengetua, PKM, guru disiplin, guru bilik darjah hingga PPT dan JPN, adalah saling melengkapi dalam memastikan iklim sekolah yang selamat, teratur dan kondusif. Pelaksanaan dasar disiplin yang jelas, pemantauan berterusan, kerjasama antara warga sekolah serta sokongan pihak atasan merupakan faktor utama yang memastikan sahsiah murid dapat dibentuk dengan berkesan. Melalui usaha kolektif ini, sekolah mampu mewujudkan persekitaran pembelajaran yang positif dan berkualiti. Itu sahaja daripada saya.